Kome, hari ni akak nak masak ayam masak merah. Tapi akak masak outdoor hari ni sebab rumah akak tak ada air, tak ada api. Mula-mula kita cabut dulu bulu-bulu ayam ni Kome. Part akak sembelih ayam tadi akak tak rakam lah Kome sebab aci tu agak buas, berunsur keganasan. Ya Allah, seksa sungguh nak hidup api pun tak pasal-pasal terbakar juga rambut akak ni Kang. Kita kena goreng dulu ayam ni Kome. Bubuh kunyit dan garam, gaul-gaul rata. Bila minyak dah panas, masukkan ayam tadi. Kita goreng, jangan garing sangat Kome. Akak rasa macam Puteri Bunian pula masak kat sini. Lepas tu kita masukkan cili kisar. Yang ni akak dah kisar siap-siap kat rumah. Kisar cili kering, bawang besar dengan bawang putih je Kome. Oi, merecik. Kita tumis dulu sambal ni sampai pecah minyak. Syuh. Islah, habis ayam akak. Mujur dia tak tarik rambut akak. Okey, kita masukkan gula. Ni syarat wajib buat sambal. Jangan skip. Nanti adalah tu yang komen kata banyaknya gula. Bila sambal dah garing, masukkan ayam tadi Kome. Sepatutnya kena masukkan hirisan bawang besar part ni. Tapi akak lupa bawa bawang tadi. Siap juga Kome ayam masak merah kita. Akak sebenarnya dari tadi geram nak mandi je Kome. Kebetulan kat rumah tak ada air. Boleh ke akak nak berendam kejap? Ya Allah, takut pula akak nak terjun. Kalau akak lemas, tolong hubungi Abang Bombas. Aduh.